Dan daripada situ dia terdetik, adakah bila aku nanti sampai jadi tahap doktor pakar, aku pun tidak mampu nak bantu. Jadi dia pun check balik dia punya jalan kan. Dia memang ada target, dia ada plan, dia ada impian, tetapi kadang kita boleh tukar jalan lain. Kita boleh tukar ke arah jalan yang lain supaya kita boleh capai impian tu. So apa yang dia buat, dia review balik produk yang dimakan dan dia study, maka dia decide untuk resign. Dalam keadaan masa tu pendapatan dia, tak silap saya, dah lebih daripada pendapatan dia sebagai seorang doktor. Sebab bila kita bisnes, kita kena faham bisnes tidak ada had pendapatan, dia tak ada cap. Dia tak ada cap kan. Mungkin doktor pakar mungkin gaji puluh ribu, belas ribu kan, saya pun tak tahu. Tapi dalam bisnes tidak ada cap kan. Dalam bisnes yang saya buat, saya nak jadi ceritanya sama dengan bisnes yang dia buat, sebab saya panggil dia untuk bagi talk kan. Dia dah jadi work from home dan dia ada kebebasan masa. So jadi dalam bisnes yang kami buat ni, dia tak ada cap kan. Ada orang dapat sampai 6 angka sebulan pun ada. Okay.